Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk video kali ni saya nak tunjukkan cara bagaimana nak edit seseorang punya department. Kita tukar dia punya department. So first kali pergi kat sini. Dan sebelum ni kita buat bash sekali banyak tukar department kan. Kali kita nak edit seorang je. Sebagai contoh kat sini ada Haziq dia dekat atas sekali hashtag. So kita nak tukar dia masuk ke permanent department. So klik sini, pilih ni dan letak permanent, tekan complete. So daripada 12 nanti dia akan jadi 13 lah bila dah tekan complete tu. Alright, so 13. So dia pun dah tukar masuk department ni. Okay, itu saja untuk video kali ni. Sekian, terima kasih.